So hari ni aku nak pergi wedding, tapi aku balik tukar kereta dulu. So jom. VJT. Mana-mana je. Balik. Aku tak dapat kenal pasti point of view apa yang dia dapat. Aku harap dapat handlebar sikit, lepas tu dapat depan sikit. But we'll see. Itu ada masalah dia kalau kau nak shoot content kan. So tak nampak framing. Dapat kan? We already established that you mau masuk kanan, so I bagi jalan masuk kanan. Kita sama-sama pakai jalan. Oh, Amoy, aku pergi uncle kan dia. Sorry Amoy. Faham. Hello, Assalamualaikum. Hari ni nak pergi Takong. Aku nak tengok helmet, fit helmet, glove, boot. Tengok je lah. Boleh tak ada kan. For now. So kita dah sampai kat Takong Ceras. Kalau Takong Ceras ni dia dekat bawah MRT Si Pertama salah aku ke Taman Pertama. Jom. Aku nak usah helmet kat atas. So diorang punya helmet kat atas. So kita pergi ke atas dulu. Sebelah sini servis diorang. Dalam motor lah semua kau tengok. Kampai dia. So diorang suruh naik lift lah ke atas. Dua satu. Stars, ini 8 stars. Ini Kriga backpack. Banyak agak. Hello, hi. Good afternoon. I buat video sekali lah alang-alang So korang boleh cari barang-barang official kat sini Takong. Dia betul-betul depan MRT Seri Pertama. Pertama tak ingat. Korang tengok lah. Aku hari ni datang nak usah helmet satu dengan boot. Usha luar buat usha fit. Tengok satu-satu lah. Jom. Okay. First time aku rasa dekat Steve rasa dia. Ni size 40 aku ingat. Oh my
mean, the price point is crazy for 2 to 3k, but for safety purposes, definitely worth it. I mean, I understand now why. Kena tangkap balik yang ni sebab I like this one. Selesa. So I think M is too small. Yo. Try it on. Because you see online people compare it with Motor Wolf lah, pernah mesti. Motor Wolf. Kan? Motor Wolf ada Motor Wolf punya. Motor Wolf punya kan, Yeah. tapi dia cakap dekat sini dia tak fitting. Ya. So I want to try myself Lepas tak? beza dia macam mana. Okay. So this is M. So I don't think okay lah, yang penting tak panas. Dia memang tak panas ini. Itu memang soalan yang sebenar tu kalau luar tu. Bismillah, try. This is very stretchable Not that. Because Kalau M. Kalau M tu tak lalu ketat, dia tak boleh. Tak boleh kan? So dia ikut Asian size juga lah. Ya betul. Ini Asian size Ya. Laki Asian. Laki Asian, laki kecil. Laki Asian. I see. Laki kecil. Sebab dia nak parut semua ini. Kalau dia longgar kan, sini akan goyang. Ya, kacau lah. You buat untuk Asian market. Asian lah, bukan size Europe lah. Bukan saya Europe ni. Korang kalau badan size M, angkat je M. Tak payah risau-risau. Ya betul. Sebab kalau aku rasa L kot. Tapi risau, hari tu aku ada barang M. Ya. Walaupun you tengok itu, yang warna putih ni. Yang mana? Warna putih ni, kalau you M kan, you M kan, you cuba L. Oh, kalau yang macam ni? Ah, I see. Alright. dia sangat sebab dia sempit. Oh, yang ni? Ya. Oh, ini kena upsize lah. Tapi kalau yang tu Jadi- tak. Ni abang ni pakai size M. Boleh bang Okay. You turun badan. Boleh. Oh. Saya takut pecah. Oh. Ni. Kat sini Tapi aku punya motor tak ada. Tapi selesa dia Bionic. Kalau korang size M memang ambil terus ngam-ngam lah. Aku tadi tak muat, tak berani lah. Aku dah tengok sendiri tadi rasa Bionic macam mana. Tapi aku tak dapat rasa total fit sebab pakai M medium. So kita dekat floor lagi satu, helmet. So apparently tadi kita naik sampai atas. So kita usah helmet kat sini. Xiaomi HJC AGV tuan-tuan dan perempuan. Axis. Oh, ni Axis. Okay. Axis ni aku ada usah agak helmet ni. Sebab price point dia, oh, the bill is not nice. Not bad. So, usah helmet jap dekat Takong. Ni F100 HJC. Not gonna lie, HJC punya bill is quite nice, man. So aku rasa tu je lah kot hari ni aku Syah Takong. Thank you. Salah. So thank you. So nanti aku rasa aku nak kena cari Bionic Action yang size L kot. So untuk test total baru bagi puas hati. Aku tak tahu sekarang rasa macam mana. Okay.